Jom belajar cara buat sistem tempahan bilik dalam masa kurang dari 5 minit. Ikut langkah mudah ni, anda boleh jimat masa dan tingkatkan produktiviti. Okay, Assalamualaikum semua. Hari ni saya akan ajar cara untuk buat satu sistem yang mudah lah. Satu sistem untuk memudahkan kita semua. Kalau nak belajar buat sistem ataupun apps yang mudah sahaja, kita boleh buat menggunakan Canva lah. Okey, ni adalah paparan Canva lah. Kalau yang baru belajar Canva, baru nak buka Canva, type je dalam Google, so dia akan keluar paparan macam ni lah. Ni adalah Canva lah. Okey, untuk buat sistem ataupun apps dengan cara yang mudah, bagi saya tak sampai 5 minit. Kita boleh buka Canva ni. Kita pergi dekat Canva AI. Okay. Canva AI. Dan seterusnya kita pergi dekat code, AI code. Okey, dekat sini adalah tempat. Dekat sini adalah tempat untuk kita tulis ataupun letak prompt sistem apa yang kita nak buat. Okey, untuk memudahkan kita, kalau kita nak buat sistem, kita boleh terus tanya dekat ChatGPT mengenai sistem yang kita nak buat. Okey, kita buka ChatGPT. Okey, kalau contoh hari ni saya nak tunjuk contoh cara buat sistem tempahan bilik. Buatkan saya, kita minta ChatGPT buat, senang je sekarang ni. Semua di hujung jari. Okey, buatkan saya satu sistem, satu prompt tempahan bilik, satu prompt untuk sistem tempahan bilik dengan maklumat seperti di bawah. Okey, kita tulis maklumat mengenai bilik. Okey, nama bilik untuk ditempah Ibnu. Okey, contohlah saya buat PSS Ibnu Khaldun. Okey. Perlu ada paparan dan statistik untuk melihat orang booking dan nama guru yang booking. Masa untuk tempahan ni saya buat ringkas je ni, saya main buat je ni. So awak semua boleh tengok lah. Masa untuk tempahan, okey, contoh buat sejam bermula 8 pagi sehingga 5 petang. Pastikan menarik dan moden dan berteknologi. Okey, ni saya buat on the spot je ni. Nanti korang boleh fikir sendirilah nak buat sistem apa dengan lebih ni lah, lebih baik lagi lah. Okey, kita tekan. Okey, so dia akan keluar lah prompt yang kita nak jana. So kita hanya perlu copy paste je benda-benda yang arahan yang diberi ataupun prompt yang diberi oleh ChatGPT ni. Okey, kita copy sekejap ya. Tengok dia tulis cipta satu sistem bilik digital yang moden. Okey, tempahan bilik digital yang moden. Okey, kita copy. So kita paste dekat Canva kita tadi. Canva code, AI code ni kita paste kat sini. So kita tekan butang warna purple ni, so dia akan jana sistem untuk kita. Mudah je. Okey, kita tunggu lebih kurang 2 minit gitu untuk dia jana kod kita punya sistem.
kalau tak silap saya, kalau nak buat sistem yang lebih menarik, ada data, ada Firebase data, kita perlu guna ni lah. Kita perlu guna, bagi saya mudah guna Google AI Studio lah. Okey, ni adalah paparan. Ni adalah paparan mengenai sistem kita lah. Okey, bila keluar paparan macam ni, kita boleh try lah untuk tempah nama. Contohlah Ahmad lah. Ahmad. Okey, tarikh 31 contoh. Slot 8 hingga 9 pagi. PDP PJPK. Ni contohlah saya buat. Okey, kita tekan proses. So dia akan tempah lah. Dia keluar kat sini. Okey, mengenai tempahan lah, dia akan keluar dekat sini. Okey, kita tengok 31 pukul 8 hingga 9 pagi merah. Warna merah maksudnya dah tak boleh tempah lah dekat sini. Orang lain tengok paparan ni tak boleh tempah lah. Okey, ni adalah sistem yang ringkas lah. Okey, tambahan. Kalaulah orang panggil PIC bilik lah. PIC bilik dia nak buat sistem ni, dia nak buat mode admin lah kira. Untuk dia tutup pada hari yang ada peperiksaan ke, ada hari yang perlu tutup semua sekali, kita boleh jana mode admin. Kita tambah dekat prompt ni, sila buatkan mode admin yang boleh login menggunakan password admin 123 paparan butan admin berada di header belah kanan. Admin boleh edit untuk tutup tempahan seharian atau ikut jam. Okey, kita tengok apa yang macam mana paparan mode admin kita. Ni bagi PIC bilik ataupun PIC tempat lah. Nak buat sistem tempah macam ni boleh lah. Kita boleh buat macam-macam sistem lagi. Tapi ni saya tunjuk ni sebagai contoh lah. Yang saya terfikir tadi, contoh yang saya terfikir nak buat tempahan bilik saja. Kalau anda semua nak buat apps yang lebih hebat, boleh tanya ChatGPT, prompt dia, masukkan dalam ni, lepas tu boleh adjust lah kita nak paparan yang macam mana. Tunggu sekejap ya. Dia tengah proses kita punya kod. Okey, kita sambung. Okey, setelah kita tulis untuk mode admin tadi, dia akan keluar paparan macam ni lah. So kita boleh try tekan admin dan kita try login lah. Admin 123. Okey, dia akan berjaya masuk sebagai admin lah. Ni paparan dia lah. Kita akan boleh tutup tarikh dan juga tutup slot. Ikut kesesuaian masa yang kita mahu tutup lah. Okey. Kalau kurang kesesuaian, kalau contohlah tak berminat dengan apa panggil background ke apa-apa yang kita nak baiki, kita boleh terus je check dekat ni, dekat AI ni. Okey, sekejap ya. Okay, saya besarkan balik. Okey, buat background color yang
lebih cerah dan moden. Saya main tulis je lah, ikut idea awak tu sendiri lah. Okay, kita tengok dia ubah apa. Kalau nak ubah apa-apa, boleh je tulis kat sini, ikut apa yang kita mahukan. Kalau rasa dia punya sesuatu ni tak menarik, boleh suruh dia ubah. Boleh suruh Canva AI kod untuk ubah ikut kesesuaian. Tengok paparan jadi lebih cerah, lebih menarik lah. Ok, kita try balik kita try test untuk ni. Ok, nama penempah Cikgu Johnny contoh. Tarikh 1 petang. Kalau ada error, terus bagi tahu dia. BM buat tempahan. Ok, dia akan keluar macam ni lah. Tadi saya perasan waktu pemilihan tarikh ni, waktu pilih slot tadi, dia tak keluar ni. Dia keluar. Cuma dia tak sama macam tadi lah. Dia mungkin lain. Kalau tak berminat cara ni, boleh maklum je dekat Canva AI ni. Ok, dah settle. Sekarang saya nak ajar cara untuk publish. Untuk publish, tekan publish. Ok, so kat sini kita boleh tulis nama link ni yang kita nak share ni, nak publish ni. Ok, PSS Ibnu Khaldun. Ok, kita publish. So dah siap publish. Ni adalah link kita yang boleh share dengan orang lah. Ni adalah link kita. So kita boleh copy je link. Lepas tu kita try view. Kita tengok website kita macam mana. Ini keluaran paparan website kita lah. Kalau ada apa yang ingin diperbaiki, boleh baiki dalam Canva AI tadi dan publish semula. Jadi link yang sama, tak ada masalah. Ok, itu saja perkongsian saya untuk hari ini. Kalau bermanfaat, boleh kongsi dengan orang lain. Assalamualaikum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.